RPM 2026-2035. Apa yang kita kena faham tentang standard quality dan equity? Equity pendidikan bermaksud merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta antara murid lelaki dan perempuan contohnya, dan kurikulum koheren dan luas iaitu memberikan flexibility iaitu keluasan kepada guru dalam menentukan pedagogi yang sesuai mengikut latar belakang murid tanpa mengenepikan di SKP. Jadi maksudnya guru itu sendiri mempunyai flexibility dan mempunyai keutamaan untuk menentukan bagaimana ia mahu mengajar asalkan ia tidak lari daripada SKP. Yang penting sasaran wajib murid sekurang-kurangnya mencapai grade C dalam mata pelajaran teras iaitu BM, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris BI, Matematik, Sejarah dan juga Sains. Dan literasi digital sekurang-kurangnya di aras yang sederhana, kesihatan fizikal yang cergas melalui program segak dan pendidikan pemakanan yang betul. Kelestarian sustainability mewujudkan ikon kelestarian seperti sekolah dan juga individu melalui projek-projek seperti Green School, gotong royong dan kita semula selaras dengan SDG ataupun Sustainable Development Goals.